Okey, lupakan sekejap semua gembar-gembuh pasal AI yang kita dengar tahun lepas. Kita sebenarnya dah masuk fasa yang baru. Fasa di mana perubahan bukan lagi sekadar pantas, tapi memecut, berganda-ganda. Ini bukan lagi soal apa yang AI boleh buat, tapi apa yang ia sedang buat pada skala yang kita tak pernah bayangkan. Cuba tengok nombor ni. 800 juta. Ini bukan jumlah jualan tau. Ini jumlah pengguna aktif setiap minggu untuk satu alat AI terkemuka. Itu dah macam 10% daripada seluruh populasi planet kita yang guna teknologi ni secara konsisten, minggu demi minggu. Skala macam ni memang tak pernah kita lihat sebelum ni. Nak bagi gambaran betapa gilanya kelajuan ni, jom kita tengok perbandingan ni. Telefon, satu teknologi yang ubah dunia kan? Ia ambil masa 50 tahun untuk dapat 50 juta pengguna. Alat AI ni pula, ia dapat 100 juta pengguna dalam masa 2 bulan saja. Kelajuan penerimaan ni bukan setakat pantas, ia tulis semula semua peraturan tentang inovasi. Jadi, apa yang pandu semua pecutan ni? Bayangkan ia macam satu roda tenaga atau flywheel. Setiap kemajuan, chip yang lagi laju, data yang lagi banyak, pelaburan yang lagi besar, semuanya menolak bahagian lain untuk bergerak lebih pantas. Ia cipta satu kitaran yang tak berhenti, di mana pertumbuhan bukan lagi campur-campur, tapi darab, dan terus mendarab. Kesan roda tenaga inilah yang sedang mengubah segalanya. Dan untuk faham betul-betul, kita kena mula dari enjin yang gerakkan semua benda ni, perkakasan. Sebab apa yang berlaku kat sini bukan setakat penambahbaikan sikit-sikit. Ini satu lopatan gergasi yang akan gerakkan segalanya. Baiklah, jom kita bedah komponen pertama dalam roda tenaga ni, kemajuan dramatik dalam perkakasan yang jadi enjin kepada revolusi ni. Nvidia baru-baru ni buat satu pengumuman yang memang gempak. Platform generasi akan datang dorang, Vera Rubin, katanya 10 kali ganda lebih cekap tenaga berbanding platform sekarang, Blackwell. 10 kali ganda? Biar betul, bunyi macam mustahil kan? Jadi, betul ke ni? Mestilah, bila ada dakwaan macam ni, komuniti teknologi terus bising. Macam yang ditulis oleh pengguna Reddit ni, ramai yang skeptikal. Yang rasa, alah ni semua marketing je, tajuk berita je gempak. Tapi, di sinilah jawapan sebenarnya. Peningkatan 10 kali ganda itu bukan datang dari satu chip magic. Ia adalah hasil daripada rekaan semula, keseluruhan sistem. Gabungan GPU, CPU, rangkaian sampailah ke sistem penyejukan cecair. Kuncinya ialah, dorang pindahkan tugas-tugas spesifik kepada perkakasan yang memang dibuat khas untuk tugas tu. Jadi, ia bukan tentang satu komponen yang lebih laju, tapi keseluruhan sistem yang jadi lebih bijak. Garis masa ni pula tunjukkan betapa pantasnya semua ni bergerak. Sekarang, kita dalam era Blackwell yang gerakkan gelombang AI agentik. Tapi tengok tu, hujung tahun 2026 nanti, Vera Rubin dah mula dihantar. Ini akan cetuskan satu kitaran naik taraf besar-besaran, bukan sebab nak lagi laju je, tapi sebab syarikat-syarikat dah betul-betul terdesak nak kurangkan kos, nak jimat bil elektrik. Dan lompatan perkakasan yang luar biasa ni bukan dibuat suka-suka tau. Ia direka untuk selesaikan satu masalah perniagaan yang makin menjadi-jadi dan sangat-sangat mahal. Kos infrastruktur AI. Nah, inilah masalahnya. Syarikat-syarikat yang guna AI secara besar-besaran, tiba-tiba tengok bil cloud dorang melambung tinggi, ada yang cecah puluhan juta dolar sebulan. Model bisnes yang sedia ada ni dah tak mampan. Puncanya ialah kita sedang beralih fasa. Dulu, zaman kerobot emas AI, fokus utama ialah untuk latih model baru. Sekarang, kita dah masuk era inference. Kos terbesar bukan lagi untuk melatih model, tapi untuk menjalankan model tu setiap hari untuk berjuta-juta pengguna. Kos ni berterusan dan makin lama makin naik. Dan data ni memang sahkan peralihan ekonomi tu. Tengok je pendapatan pusat data Nvidia. Inference, iaitu kos untuk menjalankan aplikasi AI, sekarang dah menyumbang 70% daripada pendapatan mereka. Ini signal yang sangat jelas tentang ke mana arah tuju perbelanjaan dalam dunia AI. Jadi, apa penyelesaiannya? Syarikat yang bijak, mereka tak letak semua telur dalam satu bakul. Sebaliknya, mereka bina satu seni bina hybrid yang strategik. Macam guna alat yang betul untuk kerja yang betul. Guna cloud untuk flexibility, bina pusat data sendiri untuk jimat kos pada skala besar, dan guna edge computing untuk kelajuan maksimum. Okey, jadi kita dah ada perkakasan yang lebih pantas, infrastruktur yang lebih bijak. Apa kesannya? Nah, ini membuka pintu kepada sesuatu yang betul-betul transformatif, konsep tenaga kerja silikon.
Tapi, data ni adalah satu semakan realiti. Walaupun heboh pasal ejen AI, hanya 11% organisasi yang betul-betul dah guna dalam production. Ada jurang yang besar antara percubaan dengan impak sebenar dan yang lagi membimbangkan, lebih 1/3 langsung tak ada strategi. Ini berisiko tinggi untuk tertinggal di belakang. Dan petikan ni jelaskan kenapa jurang tu ada. Syarikat yang berjaya, dorang tak guna AI untuk automasi proses lama yang memang dah sedia ada, tak cekap. Tak. Sebaliknya, dorang guna AI untuk reka semula terus proses tu dari kosong. Matlamatnya bukan lagi automasi, tapi transformasi. Dan tenaga kerja silicon ni bukan setakat perisian tau. AI sekarang dah mula melangkah ke dunia fizikal. Ia tak lagi terkurung dalam skrin. Ia menjelma sebagai robot yang boleh bergerak, berinteraksi dan selesaikan masalah dalam dunia nyata secara sendiri. Malah, ada ramalan yang agak berani meramalkan akan ada 2 juta robot humanoid di tempat kerja menjelang tahun 2035. Konsep tenaga kerja silikon ni dah jadi sangat nyata dan fizikal. Semua ini bawa kita balik kepada tema utama kita, pecutan. Perubahan ni berlaku laju sangat sampai ia wujudkan satu jurang yang makin lama makin luas antara mereka yang memimpin dan mereka yang ketinggalan. Persoalan paling penting sekarang ialah di sisi mana anda dan organisasi anda akan berada. Saya akan akhiri dengan petikan yang saya rasa sangat penting ini sebab ia rumuskan cabaran utama zaman kita. Masa yang kita ambil untuk kaji satu teknologi baru, kini dah melebihi jangka hayat relevan teknologi itu sendiri. Ini bermakna buku panduan lama dah tak boleh dipakai. Pemenang dalam era ni bukan lagi yang paling besar atau paling lama, tapi mereka yang boleh belajar dan menyesuaikan diri pada kelajuan mesin, bukan kelajuan manusia. Persoalannya, adakah kita semua bersedia?